Hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tetapi perjalanan hati menuju perubahan yang lebih menarik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah Semai Podcast dari SMA Ittifaqiyah Jetih Terengganu, Peneraju Minda Pelajar. Ruang santai untuk menyemai idea, berkongsi inspirasi dan mencorak generasi masa depan. Selamat datang ke Semai Podcast. Saya Alice Izara dan anda sedang menyaksikan podcast khas bertemakan Hijrah Membentuk Insan Gemilang. Dan hari ini saya ditemani oleh sahabat seperjuangan istimewa sempena kedatangan awal Muharram, permulaan tahun baharu dalam kalender Islam. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Alia Syuhada. Semoga perkongsian ringkas ini memberi inspirasi kepada kita semua. Tahukah anda, awal Muharram merupakan hari pertama dalam tahun hijrah. Kalender hijrah bermula dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi membawa maksud kepada sesuatu perkara yang kurang baik kepada yang lebih baik. Okey Alice, saya nak tanya, kita kan sebagai seorang pelajar, apakah contoh hijrah yang boleh kita lakukan? Banyak contohnya Syu, antaranya ialah menjadi lebih rajin belajar, menjaga akhlak, menghormati orang tua atau ibu bapa, mengawal penggunaan media sosial atau memperbaiki akhlak dalam kehidupan seharian. Okey Syu, sekarang saya pula nak tanya, mengapa kita perlu melakukan hijrah dalam kehidupan kita? Kerana setiap hari adalah permulaan untuk kita memperbaiki diri. Walaupun perubahan itu kecil, tetapi jika kita melakukannya dengan konsisten, ia akan memberikan kesan yang besar. Betul tu Syu, kadang-kadang kita berazam untuk berubah, tapi cabaran terbesarnya ialah mengekalkan azam tersebut. Oleh itu, kita perlulah mempunyai niat yang ikhlas, disiplin diri dan sentiasa berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus melakukan kebaikan. Bersempena tahun baharu hijrah ini, suka untuk saya mengajak anda semua untuk menetapkan azam diri seperti meningkatkan prestasi akademik, menjaga sahsiah dan menjadi pelajar yang memberi manfaat kepada orang lain. Kami ingin mengajak semua warga sekolah untuk menyertai cabaran hijrah 7 hari. Cabarannya mudah sahaja. Pada hari pertama, solat tepat pada waktunya, manakala hari kedua, membantu ibu bapa atau guru, hari ketiga membaca sekurang-kurangnya satu muka surat Al-Quran, manakala hari keempat menjaga tutur kata, seterusnya hari kelima membuat satu kebaikan kepada rakan, hari keenam mengurangkan masa bermain telefon dan akhir sekali hari ketujuh menulis azam hijrah diri. Macam mana kawan-kawan? Agak-agak boleh sahut tak cabaran yang kami sarankan sebentar tadi? Semoga tahun baharu hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita memperbaiki diri dan menjadi insan yang lebih cemerlang. Ingatlah kawan-kawan, hijrah tidak semestinya besar. Perubahan kecil yang dilakukan secara berterusan juga amat bermakna. Hijrah diri, bentuk peribadi, cipta kejayaan. Saya Alice Izara Dan saya Alia Syuhada. Terima kasih kerana bersama kami dalam Semai Podcast. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semai Podcast, Peneraju Minda Pelajar.